Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Amiruddin selaku tour leader pada 18 Feb untuk ke China 4 wilayah lah. Okey, first kali mengapa kena pergi bersama Mustaqim Travel adalah satu, perjalanan ni agak teratur dan sistematik. So dia tak membuang masa, ada free time, tak menyusahkan, dan jalan lancar lah. So alhamdulillah semuanya okey, customer pun okey, so tour leader pun okey. Nice. Nombor duanya, isu makanan. Okey, kita tahu China ni nak cari makanan halal memang susah. So dengan adanya perancangan dari pihak pengurusan, makanan kita untuk yang halal ni jadi mudah. So tak ada isu lah bab makanan haram ke apa ke, kecuali kalau kau sendiri pergi street food itu iyalah tak dapat dibendung. Memang semua haram. Okey, pengangkutan pun okey, tak ada masalah. Driver pun yang berpengalaman, walaupun kita tahu China ni memang busy gila, terutama di Guangzhou lah. Tu memang orang semua berjalan kaki laju semua, takkan jumpa yang slow. Semua memang busy, sangat busy. Jadi driver bus memang sentiasa alert lah, memang power lah. Untuk yang China ni kita memang akan ada 3 ke 4 mall lah kita akan pergi. Okey, dalam banyak mall ni bagi saya mall di Shenzhen dan Guangzhou lah yang okey. Tapi paling best sekali Shenzhen lah rasanya. Guangzhou dia lebih kepada banyak. Kalau kau nak beli banyak, secara pukal nak bawa ke Malaysia ke kan, okey, tu boleh. Kalau Shenzhen ni macam kita datang nak beli 1-2, boleh lah. Pelbagai macam-macam barang-barang elektronik lah. Contoh seperti jam, smartwatch dengan harga murah, memang murah gila punya. Power bank, macam ni lah, every semua, pen drive lah, semua ada. Tapi made in China lah. So macam pakaian semua tu ada di Guangzhou lah semua. Okay, tour guide kita akan guna, ada 3 tour guide. Di Shenzhen kita ada guna seorang tour guide, lepas tu tukar. Dekat Guilin pun lain tour guide, Guangzhou last kali pun lain. Tapi tour guide dia semua okey alhamdulillah. Semuanya yang ramah, maksudnya ramah mesra. Bukan ramah tu. Bukan ramah tu, dia ramah mesra. Dia macam peramah. Tu English dia pun senang nak faham, dia pun faham kita kan. Jadi mudahlah, perjalanan tu jadi mudah dan seronok. Dengan orang yang semua, yang majoriti semua yang berumur, so far okey lah. So korang kalau yang tercari-cari package yang bawah 4,000 boleh cuba dan hubungi korang lah untuk package 4 wilayah ni. Untuk Yunnan pun boleh juga. Sudahkah anda belajar? Sila komen.